Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Syoboso kita kena ada panggil beli lauk ni, beli mak tabak, beli gapo dah. Lepas tu nak atas sini memang kata orang ramai juga di sini dah. Di kawasan sini ni. Ada dengan orang jual mak tabak, jual lauk, jual gapo duk di dok rok be. Di dok rok dah atas besar. Orang kata ramai lah orang beli lauk sini be. Yang tep-tep kereta untuk lewat sini dah. Ni atas suasana. Dah kita bawa mari satu kedai, ada kedai mak tabak. Lepas tu ada yang mau jual lauk juga apa itu kita tengok dah. Coy, kita boleh kita tengok. Okeylah ni nak kata di sini jalan besar. Jalan besar dok rok ni atau masalah ni ada pukul 5 lebih, kat pukul 5 tengah dah. Itu kereta lewat ni tengok tep-tep dah. Ni pada dengan kedai mak tabak. Ni dah ada mak tabak banyak buah, banyak itulah banyak. Boleh banyak rocak boleh tengok dah. Ni kedai mak tabak bayar kau tidur dah. Nama tengok nama itu dah. Dan ada lah kau mak tabak, bisek, mak tabak hamada, roti kuai, roti caida dah. Ni dekat ni sini lah. Dia kata bio mari jalan ni boleh lah. Boleh beli sini ni. Mari pecak sini. Ni sang tabak sini dah. Kalau nak banyak tu sang beres. Ni ada dah. Ni tengok order tu ni dah. Lepas tu nak kata satu lagi lah kita ada panggil ni jalan ni raya jalan ni lah. Ada yang mau jual banyak di situ beres. Ni tengok tu. Kata apa lekat lah. Dia dah darok sini lah. Lepas tu ada bagai jual banyak lah. Bagai manis, bagai apa dah. Bagai lauk tengok orang recok mutu ramai ni. Recok mutu dah. Dia nak beli bagai manis sini boleh lah. Lepas tu bawa mutu dengan ringat sikit lah. Selamat ni. Sebab kau orang ramai tu. Okey, hari ni ada ramai mana. Kau nak biasa ramai dah. Biasa ramai. Lepas tu dengan segi kereta apa lewat ke mana tu? Taga ke mana? Taga lewat tu terabai boleh. Dah. Jaga selamat lah. Okey, tak campur angin tu sikit. Ya. Lepas tu kereta lapas sini slow lah tu lah. Betul tu kita bakar dengan kuai tu ke. Ya. Jadi bakar ingat selamat lah. Bakar. Lepas tu ni kata kalau dia mau beli manis sini boleh lah. Manis lauk apa. Manis, mek yak buku 2 siapa buku ni. Ada talak manis. Ya. Macam-macam manis. Macam manis ada lah kalau lauk ada lah. Mereka berikan mandek. Lepas tu nak pesan apa orang bawa kereta jalan ni? Nak pesan orang bawa kereta kata apa di saya sisong. Apa? Saya sisong. Ai look family. Jalan tak orok ni lah. Nak kesejut tak orok lah. Tak wiho-wiho dah. Ya. Tu kan? Lepas tu bagi kita sampai sini beres kita kena ingat lah bawa kereta bawa motor dengan kau slow dah. Sebab kata orang jual tiap-tiap ramai lah, orang beli pun ramai lah. Tapi dia nak beli nak apa lah, boleh lah kita masuk cok kita beli lah. Udun mereka sini lah. Boleh lah kita boleh beli, kita boleh buka puasa di rumah lah.